Jadi Wani sendiri anak tunggal. Kita sama seorang sama je. Okey, tapi adakah Wani rasa anak pun cukup jadi tunggal atau ada perancangan nak tambah-tambah? Baik punya Sekona kan? Sebenarnya nak tanya. Bersama anak tunggal dia sebenarnya bila sekarang ni saya rasa bila tengok dia main seorang-seorang kesian juga kan. Dia macam adalah juga pendapat-pendapat yang dah boleh dah ni supaya dia orang membesar sama-sama. Ada geng-geng boleh main-main, boleh tengok antara satu sama lain kan. Yap. Tapi again disebabkan saya punya keadaan ini, saya rasa bila berbincang dengan suami, saya rasa macam cukup dulu. Bila dah duduk samalah kot kan. Ada perancangan nak bertemu lah. Ada. Memang ada secepat yang mungkin. So ya Allah ya Tuhan, aku haraplah ada job bertimbul-timbul lah masuk lepas ni. Kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat mengeratkan rumah tangga tu, bonding tu, itu penting sebab anak membesar macam mana pun momen tu sekejap je. Lepas tu anak dah pergi membesar tempat lain kan. Jadi harap-harapnya dalam masa terdekat lah ada keputusan yang membahagiakan kalian. Amin ya rabbal alamin. Amin.